Bismillahirrahmanirrahim. Last kali hari tu masa kita cerita pasal sejarah Johor tu, kita stop dekat tahun 1824. Ya. Dalam tahun 1824 tu banyak benda-benda yang berlaku pada kisah sejarah pemerintahan negeri Johor lah, ya. Apa yang kita nampak kan, pada November kan, sebelum tu kan, November 1823 tu, Residen Crawford di Singapura telah memberitahu kepada Governor General Company Inggeris di Benggala sana, Benggala tu ke India sana, Bengal sana tu, dan dalam surat dia bertarikh 10 hari bulan Januari 1824, ya. Dia kata dia menerangkan masalah dia dalam menjalankan pemerintahan kat Singapura ni sebab ada dua kepala. Satu Temenggung, satu lagi Sultan yang diorang lantik tu, ya, Sultan Johor tu, Sultan Husin. Jadi dia kata ada masalah dia. Jadi Crawford mencadangkan pula supaya Singapura terus diambil terus oleh company Inggeris. Mana kita take over semualah, ambil terus lah. Tak payahlah kita nak apa-apa senang, tak payah nak refer pada Temenggung Sultan. Tapi sebenarnya masa perjanjian dengan Raffles pun Temenggung Sultan tak boleh buat apa dah. Sebabnya semua semua pentadbiran, segala pentadbiran di Singapura tu semua tu dilakukan oleh dijalankan ataupun di bawah takbir British. Temenggung dengan Tengku Rahman tu kan, dengan Sultan Husin tak ada apa-apa, tengok aja. Tak ada apa, setiap bulan makan allowance tu je lah. Jadi Crawford telah meminta Governor Generalnya supaya membenarkan dia menjalankan tindakannya mengambil Singapura langsung dijadikan hak milik Inggeris. Nampak tu. Dalam surat dia bertarikh 10 Januari 1824. Punya tak guna British ni kan. Dia buat macam tanah mak bapak dia je. Dia tak minta siapa. Dia boleh, kau bayangkan dia boleh minta dekat dia punya Governor General tu kat sana. Ya. Governor General dia bukan nak minta izin ke raja ke apa, tak ada. Dia ambil, kita ambil terus lah, take over lah, macam tu lah. Senang je dia buat kan. Dalam surat jawapan daripada Governor General Company Inggeris kan, di Benggala kepada Residen Crawford pada tarikh 5 bulan Mac 1824, dah mula 2 bulan je lah, kapal belayar lama kan, jauh lambat kan. Governor General telah menyatakan persetujuan dia. Dia setuju dengan cadangan Crawford tu. Okay, you may proceed. Macam tu lah kira dia cakap dengan Crawford ni. Yelah, recommend nak take over Singapore. Siapa tak nak kan? Nama dia juga yang naik, nama Governor General juga yang naik. Okay. Jadi sungguh pun surat perjanjian telah dibuat oleh Raffles. Sebelum tu kan ada Raffles surat perjanjian dengan Sultan Husin dan Temenggung Abdul Rahman pada 7 hari bulan Jun 1823, ya, yang telah menjadikan kuasa Inggeris di Singapura bertambah lagi daripada tahun 1819 memula dia masuk, dia sampai, ya. Tetapi hak kedaulatan dan hak-hak politik Inggeris di pulau itu masih dalam keadaan kurang baik, dan penyerahan pulau itu menjadi hak milik Inggeris patut disegerakan. Dia nak ada absolute power dekat Singapura ni, ya. Sejak orang Belanda datang balik menduduki Melaka pada tahun 1818 kan, hingga masa ni maaf, orang-orang Inggeris dan Belanda masing-masing dia bersaing tau, untuk mendapat berebut lah, untuk mendapatkan tanah jajahan lah, berebut kuasa politik kan. Dan perniagaan-perniagaan di negeri-negeri sebelah sini lah, di Nusantara ni. Jadi akhirnya pada 17 Mac 1824 orang Inggeris dan Belanda pun dah buat perjanjian kat London. Dia buat perjanjian dekat London. Dia tak buat perjanjian dekat Melaka, dekat London. Dia nak ambil tanah nenek moyang kita ni, ya. Belanda dengan British ni dia nak ambil. Senang je. Dia buat perjanjian, dia ambil peta, okey ni kau punya, ni kau punya. Yang kita ni melopong lah kena jajah dia masalih kan, dia mutih. Nampak tu. Tapi tak payah sedar tu. Jadi akhirnya pada 17 bulan Mac 1824 orang Inggeris dan Belanda telah membuat satu perjanjian di Bandar London. Ingat. Hari Keramat 17 bulan Mac 1824. Hari di mana orang-orang Inggeris dan Belanda telah memecahkan Nusantara ni.
Satu pergi ke Belanda, satu pergi ke British. Nampak nampak tu kan? Jadi sejak pada tarikh itulah Nusantara ni dibagi pada dua. Menjadi lapangan penjajahan mereka dan menyatakan, dia kata macam tu, orang Belanda telah bersetuju tidak akan mencampuri hal ehwal negeri-negeri sepanjang tanah Melayu. Maknanya dengan sendirinya Belanda keluar pada Melaka lah. Pada 17 Mac 1824. Yes. 1824. Orang Inggeris dan orang Belanda telah duduk sit down, kata orang ni, telah mensyuarat dekat kota London sanun, dengan porter tu sebesar tunjukkan, okey, mari kita bagi tanah jajahan. Kau ambil yang sini, aku ambil yang sana. British pandai. Aku tak nak banyak. Aku ambil Semenanjung cukup. Daripada Singapura sampai ke atas, sampai Kedah ni cukup. Kau tak nak banyak. Yang lain tu kau ambil lah, dia kata. Dah sasah lah Belanda tak ada bantahan kan. Wow. Sumatera aku punya. Yes, kau punya. Jawa aku punya. Yes, kau punya. Maluku aku punya. Yes. Borneo dia kata Kalimantan. Tapi ini negeri dia kata dekat bawah ni, dia kata ada Brunei masa tu, Sabah dan Sarawak tu kan. Dia kata ini aku nak. Okey, tak apa. Lagi apa lagi? Tu sampai ke Papua New Guinea sana, kau nak, kau ambil lah, dia kata. Wah, sentuhlah Belanda seronok kan. Sebabnya dia dapat banyak. Dari segi keluasan jajahan, dia besar. Banyak. Dan dia yakin tentu dia dah cepat kaya sebab banyak hasil-hasil dia. Tapi Belanda ni bodoh ke sana. Dia tak tahu paling banyak hasil, paling kaya, lubuk duit kat Semenanjung Tanah Melayu. Jadi kata orang kampung Pak Long ni, kira Belanda ni pun kena akal lah dia British. Kena akal kan dia British. Sebab apa? British kata apa? Aku tak nama, aku ambil ni je. Aku ambil Semenanjung Tanah Melayu ni cukup. Lain tu kau ambil lah. Aku tak nak lah. Satu lagi sana, Brunei, Sabah, Sarawak tu, masa tu tak tahulah Pak Long sama ada Sabah tu bernama Sabah, Sarawak tu bernama Sarawak belum tak tahulah. Tak tahulah. Tapi adalah. Dia bongak je. Belanda seronok lah. Orang Belanda pun telah bersetuju tidak akan mencampuri hal ehwal atau menduduki mana-mana negeri di tanah Melayu. Atau membuat perjanjian apa-apa dengan raja-raja dia. Dia dah berjanji tu. Dan orang Inggeris pun bersetuju tidak akan menduduki Pulau Karimun. Pulau Karimun apa ada? Dan pulau-pulau Kepulauan Riau, Lingga atau lain-lain yang letaknya di selatan Singapura. Melaka diserahkan balik pada Inggeris. Sebab janji nak Semenanjung Melayu. Melaka balik sebalik ke Inggeris. Melaka diserah ke Inggeris. Bangka Ulu yang dalam Inggeris diserah ke Belanda. Pulau Karimun, Pulau Buru dan tak berapa jauh dari Singapura tu masuk Bantahan Raja Riau Lingga tu, dia pulang kat Belanda. Kau ambil sana tu. Itulah antara ketetapan yang diperbuat oleh orang Inggeris dengan orang Belanda. Sama sendiri je. Dia tak ajak raja-raja bunding lah. Mampu lah, dia katanya. Kita nak jajah dia boleh buat apa je. Dia ni bangsa yang lamah, dia katanya. Marah tak kalau orang cakap masuk Melayu, masuk lamah? Jadi dia tak panggil dah. Jadi semenjak itu nampaknya kerajaan Riau Lingga yang bersahabat dengan Belanda tu tidak lagi boleh menuntut Johor. Tak boleh lah. Riau Lingga sebab dia sebab dengan Belanda kan. Mula-mula dulu kan kesultanan ni zaman Sultan Abdul Jalil lagi kan, zaman Sultan atas lagi Mahmud Shah lagi kan, Sultan Alauddin Raya Shah kedua lagi pun. Kerajaan Johor tu meliputi kerajaan Johor, Riau, Lingga. Banyak tau kan. Bergila-gila lah. Jadi habislah. Atuk nenek kita kat kampung tu kan. Okey, masa tu Raja Melayu pun tak tahu. Tak remuk. Dia nak buat apa dah Abang Samaluddin. Apa barang dia nak beritahu. Kan? Dia takkan beritahu. Sebab apa dia dah ready nak menjajah tau. Dia dah kena pasti. Kata orang ni dia dah buat marketing kan. Marketing tu kita buat marketing segmentation. Bagi-bagikan topik. Okey, mana kan. Jadi dah buat. Dia buat tanah Melayu ni, Nusantara ni macam hak mak bapak dia, hak atuk nenek dia main bagi-bagi je.
Raja kita tak tahu apa masa tu. Nah, bayangkan. Macam tu dia buat sekali. Dia dah bagi tu. Lepas tu terserah masing-masing lah macam mana cara nak masuk. Guna pandai British ni. Oh, Belanda masa tu sorak sonok. Dia kau banyak lah bangang betul lah British ni. Habis ketul sikit je. Saya okey dah sebaik kita. Agak macam tu kot sambil minum mabuk tu kan. Apa ni raja-raja apa ni Belanda ni kan. Dengan general dia macam tu kot. British bangang banyak kan. Dia nak tu je, dia tak tahu tu Sumatera, Pulau Jawa tu banyak hasil tu. Padahal lubuk ke mana ke tanah Melayu. British dah tahu. Itu nampak sangat bagi Pak Long dah nampak sangat lah bodoh Belanda tu. Kalau dia betul tahu apa rasio-rasio kekayaan tanah Melayu kan, sekurang-kurangnya Melaka dia tak bagi tu. Dengan segera dia akan ambil Johor sampai dia ambil tempat lain. Tapi dia orang bangang. Orang British lagi pandai. Jadi itulah dah. Ringkasnya perjanjian Inggeris Belanda ni pada 17 hari bulan Mac 1824 tu telah membuat satu garisan yang memisah negeri-negeri Melayu terbagi dua. Negeri Nusantara ni terbagi dua. Sam tu kan. Dari Singapura ke utara ditetapkan menjadi kawasan British. Tempat-tempat lain di selatan tu apa ni dan selatan lagi semua kawasan Belanda. Ya, Sumatera kaya Pak, betul. Tapi saya setuju Sumatera kaya. Tapi masa tu ya, biji timah, emas ya, di tanah Melayu. Masa tu mereka perlukan banyak biji timah dan emas. Biji timah ni sebab dia nak buat peluru, nak buat apa semua. Masa tu apa ni kekayaan, kekayaan di Sumatera tu kan masih belum diketahui lagi. Tapi kita tengoklah kalau dah ketahui pun apa yang Belanda dapat selepas apa ni beri kemerdekaan pada Indonesia. Belanda tak apa-apa pun. Belanda kena halau dengan Indonesia dengan dengan peperangan lari balik kan. Selepas Perang Dunia Kedua tu berlaku kan. Berlaku peperangan pertempuran antara Belanda dengan Indonesia dan akhirnya Belanda kalah kan balik. Tapi British dia pandai. British masa nak merdeka tu dia tahu. Banyak lagi kekayaan tanah Melayu ni. Kita jangan sampai jadi macam Belanda dihalau keluar oleh anak pribumi. Belanda melepaskan Indonesia tu dalam keadaan malu tau. Dalam keadaan maruah dia jatuh tau. Cuba tengok sejarah betul. Bukan meja perundingan lah. Belanda dihalau oleh anak-anak bangsa Indonesia keluar dari negeri tu. Dan dia orang berjuang dengan darah dan air mata. Sanggup walau bersenjatakan bambu runcing pun. Okey. Tapi betul Zainuddin, Pak Nur tahu ada banyak biji timah tapi masa tu Belanda tak nampak lagi. Rahsia dia keluar dia buraikan. Dan jadi nampak tak macam mana kan sekurang-kurangnya kan orang-orang Indonesia dia merdeka tu dia boleh bangga lah dengan diri dia orang. Dia merdeka dengan darah dan air mata. Kita atas meja, atas perundingan pena. Belanda senjata dia peluru, pedang, senapang, meriam untuk menjajah Indonesia. Inggris tak payah, kita pakai pen saja, pen. Kita divide and rule rupanya. Pecah-pecah kita kuasai, pecah-pecah kita kuasai. Lepas tu semua kena sign. Jadi pemerintah kita pun terpaksa sign dengan rasa rendah dirinya, terpaksa sign. Tak sign kena jatuh, kena turun. Dulu tengok sendirilah setiap negeri ya. Siapa raja-raja yang tak sokong British akhirnya akan turunkan. Macam Sultan Terengganu dulu kan, yang tuan cerita tu kan. Kena turun, jadi dapat taksi je lah. Lepas tu naik saudara dia naik ke adik dia naik tu lah. Banyak macam tu. Jadi tengok betapa bijak lah. Kita kata masalah ni bijak lah. Kita tak payah nafikan lah. Janganlah kita syok sendiri kan. Masalah tu tak bijak. Jangan. Dia orang bijak. Yang tak bijak kita. Kalau kita bijak kita tak dijajah. Kalau nenek moyang kita bijak kan tak dijajah.
Kalau nenek moyang kita tak berperang sama sendiri kan, tak bergaduh sama sendiri, kita tak dijajah. Susah nak dijajah. Sekurang-kurangan susah nak dijajah. Tapi apa kena ya? Kan? Lantaran adik-beradik pun sanggup berperang kan, bergaduh. Kita tengoklah kisah apa ni Kesultanan Johor ni kan. Ada adik-beradik pun boleh perang kan, bergaduh. Okey, mari tengok pula apa yang berlaku pada tahun 1825. Dalam tahun 1825 kan, seorang pegawai tinggi Belanda dari Betawi, nama dia Van Engelbeek. Nama Van Engelbeek telah datang ke Riau membuat perjanjian baru dengan Sultan Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman dan koncing lah dia kan. Dia masalah apa ni? Dia bayangkan Sultan Abdul Rahman ni paling mungkin salah tau. Okey, mungkin tak betul. Dia boleh perkecilkan kawasan apa ni, kekuasaan dia. Nampak tak? Dah sanggup duduk di apa ni masa tu kat pulau apa? Dekat apa tu pulau tu kan, duduk dekat Riau kan situ. Sepatutnya kalau dia nak berkuasa, dia kena duduk di Johor, negeri yang bernama Johor sekarang ni. Ataupun di Singapura, baru dia boleh kontrol. Ini tak. Lepas tu apa dia banyak? Mungkin sebab jauh banyak, dia cakap lah okey. Dengan rasmi kan dia bagi kan. Pemerintahan Singapura dan Johor dia bagi pada Temenggung. Pahang dia bagi pada Bendaro. Jelas Kesultanan Johor Riau, Johor Lingga Riau yang besar tu kan, duduk dekat Pulau Secotet tu, dekat apa tu, dekat pulau apa? Pulau Riau tu. Okey, tahun 25 dia datang buat perjanjian baru. Apa kata perjanjian baru? Kita nak tengok. Siapa kena akarkan kali ni? Okey, ya dia kata macam mana? Yang Tuan Muda Raja Jaafar bagi pihak kerajaan Riau Lingga. Dalam Tufan Hafiz dia menyebutkan, dia beritahu Sultan Mahmud II, cucu Sultan Abdul Rahman, Sultan Mahmud IV, Sultan Riau baru tahu pasal ni. Baru tahu ke pasal ni? Itulah kan. Bayangkan Abang Hasanuddin kan. Betul, sepatutnya jangan dilepaskan. Kalau dia bijak itu memerintah tu kan, tak lepaskan kan. Yalah, ini dah kata orang ni dah suratan takdir kan. Apa ni dah tutulan Lauh Mahfuz. Tapi kalau cakap adat dia kan. Kawasan tu besar tau. Maknanya kalau British pun nak juga ambil kan, mesti kata apa Singapura tu kan, mesti Sultan kata kawasan Riau tu ambil, itu aku punya. Mesti British akan ambil juga. Kan? Belanda tak buat apa. Belanda dia takut dengan British. Belanda terhutang budi dengan British. Sebab apa? Masa Napoleon Bonaparte menyerang Belanda, okey, dia terpaksa memberi British kejap menjaga tanah jajahan dia. Dalam sejarah, okey, Perancis tidak pernah dapat mengalahkan British. Baik perangan Waterloo ke Trafalgar kan, kita tengok dekat mana tu. Tapi negeri lain dia sapu dia Napoleon Bonaparte. Jadi itu sebab kan, kalau lah misal kata itu Sultan Brahman pandai kan, dia duduk kat Singapura ke apa ni kan, jadi dia boleh kontrol semua tu kan. Masuk British nak ambil, okey lah, kedatangan British tu tak dapat dielak lagi dah. Okey, sebab apa? Dalam keadaan yang kat mana kata orang ni under duress lah, dalam kata ni kena terpaksa lah menerima British tu. Okey, itu cerita lain lah. Tapi sekurang-kurangnya kan dia boleh kata better nak tanah jajahan better ni masuk sama sini. Ni kalau British kena ambil juga. Mana dia? Itu di Kepulauan Riau yang belakang, yang belah selatan tu kan ambil. Siap-siap Lingga, Indragiri semua tu kan. Apa ni Siak tu pun dia boleh ambil tau. Sebab apa? Palu yakin lah masa perjanjian dengan Belanda dengan dengan British tu kan, Belanda mengikut saja. Dia dalam keadaan tak boleh nak bangkang. Sebab dia tahu kekuatan sekarang ni British super power lah masa tu. Tapi dia tak buat. Betul, tapi dia kena buang Belanda. Memang lalas kena buang lah. Banondin sama juga macam Sultan Husin kan. Sultan Mahmud IV ni aja berani lawan macam ni. Yalah, memang sebab apa? Dia berani lawan masa tu kan. Dia baik dengan yang maknanya tak ada pertelingkahan antara yang di Pertuan Besar dengan yang di Pertuan Muda.
Nampak? Itu sebab Sultan Mahmud yang keempat berani melawan. Sebab apa? Dia dapat full support daripada Yang Tuan Muda, Bugis. Tapi anak-anak dia lepas tu kan nak Sultan Abdul Rahman kot, Sultan Sulaiman kan. Nak apa ni? Dia tak. Dia dah apa ni? Dia dengar cakap Tun Dalam daripada Terengganu tu, dia jadi bermusuh dengan Bugis. Cuba dia orang bersatu. Itu sebab yang paling ceritakan dalam masa peperangan dengan Raja Haji kan, dengan Belanda semua kan. Kan Raja Haji sebelum dia mati terbunuh tu, dia apa ni? Dia kan dia buat solat sunat semua kan. Kan dia kata ini, dia katakan dia sumpah kepada mereka yang belot, mereka yang jadi apa? Jadi apa kita panggil, jadi pengkhianat. Dalam sejarah ni kita nampak siapa pengkhianat kan, kalau tak sebut banyak kali. Terang-terang bila kita mengkaji sejarah Johor, bila kita baca apa Tufan Nafis, kita nampak siapakah pengkhianat dimasukkan oleh Raja Haji. Tak lain tak bukan raja-raja di tanah Melayu juga. Kalau tak nak sebut dalam raja mana, dia orang nak mengkhianat. Cuba masa tu macam zaman Sultan Mahmud keempat tu kan, semua dia apa ni, sebelum tu kan dia orang kan masih apa ni kata orang ni bekerjasama. Melayu Johor, Melayu Riau dan Bugis sepakat. Susah nak kalahkan. Nampak tak? Ini sebab tahu sepakat Melayu Riau dengan tak suka dengan Bugis, Melayu Johor pun sama juga. Kesudahan yang lemah siapa? Yang lemah kita jugalah akhirnya yang lemah. Itulah dia, kesian tau. Okey, kalau kita fikir-fikirkan. Jadi sekarang ni siapa ikut Pak Long pada awal itu, kita tahulah siapakah pengkhianat bangsa yang dimaksudkan oleh Raja Haji. Tak nak sebut lah kan. Ternampak terang-terang kan macam mana dia pakat dengan British dengan Belanda. Dia pergi sana sini, dia pecah belahkan Melayu situ. Sebab apa? Dia tak suka dengan Bugis. Bagi Pak Long, mana lebih baik, Bugis ke Belanda? Bugis lah tentu Melayu. Dan dia orang lupa yang Bugis lah yang menolong apa ni, atuk nenek dia orang tu masa tu daripada dikacau oleh Raja Kecil. Perjanjian tu dia orang lupa. Dalam perjanjian tu, okey, Bugis tengok tolong dengan syarat. Bugis tak tanya, okey, Yang Tuan Besar tetap apa ni, korang kata. Tapi bagi Yang Tuan Muda tu, bagi kita orang punya keturunan. Dah. Dan kita tengok Yang Tuan Muda banyak menjalankan pemerintahan dengan baiknya. Yang Tuan Besar banyak pergi berjalan je, merayau, enjoy tuan ni kan. Lepas tu kena apa ni, kena kata ni, kena hasut dia orang tertentu. Dia menantu dia, tak nak sebut siapa menantu dia kan. Dah bergaduh. Nampak? Itulah dia kerugian kita tu. Bahasa Melayu ni. Ingat bahasa Melayu ni tu masuk Bugis Melayu juga, rupa Melayu. Okey, tengok juga apa perjanjian yang dibuat apa ni oleh Belanda dengan Sultan Abdul Rahman, Raja Linggau tu, apa ni, Raja Riau Lingga. Sekarang ni dia panggil Riau Lingga lah. Tak ada dah, Johor dah tak ada. Johor dah kena ambil dari British. Singapura dah habis, Pahang dah habis, semua dah diserahkan dekat apa ni, keluarga bandara. Johor diserahkan pada keluarga apa ni Temenggung. Dia ada apa? Dapat apa? Dapat Tolu je. Tinggalkan Lingga, apa, Riau Lingga je. Pulau kecil je. Padahal dulu tu satu kerajaan besar tu. Okey. Dalam perjanjian ni kan, ada disebutkan dalam Tufan Nafis, kalau nak cerita masa tu dia katakan bagi pihak kerajaan Riau Lingga, dalam apa ni, dalam Tufan Nafis ada menyebutkan pada masa tu Angel Big telah menerangkan kepada pemerintah Riau Lingga pasal tanah-tanah di bawah angin ni. Bawah angin, kita bawah angin, atas angin tu pula negara jauh tu, negara belah apa ni, Thailand, India, ke atas tu atas angin, kita bawah angin ya. Jadi dia kata, maksudnya dia kata tanah-tanah dan pulau-pulau Melayu dan Nusantara ni adalah negeri bawah angin. Okey. Telah dibagi dua. Dia beritahu kepada Sultan apa lah, Sultan Rahman telah dibagi dua, Inggeris dengan Belanda. Dia orang buat perjanjian dekat London sana kan, barulah balik dia beritahu. Okey. Dia panggil Tunku Abdul Rahman kan, apa ni, Sultan satu, okey, dengan Yang Tuan Muda apa ni Riau dan Japar. Okey, mes ni. Datang apa dia? Okey, korang berdua. Nak tahu tak? Sekarang negeri-negeri bawah angin telah dibagi dua. Satu
kawasan Belanda, pentadbiran Belanda, satu lagi Inggeris, dia kata. Jadi member tanyalah, Inggeris ni kat mana? Inggeris punya daripada itu Singapura, Tanah Melayu sampai atas sana, sempadan Siam sana. Itu Inggeris punya. Okey. Apa ni Belanda punya? Belanda punya, awak punya negeri sama ini semua kawasan-kawasan ini Pulau Jawa, itu Pulau Sumatera sana, bawah saya kabit Belanda. Apa nak dia kata? Melapong lah. Tak boleh nak kata, tak boleh. Singapura tu bawah kami. Itu bukan. Itu nenek, datuk nenek kamu punya dulu. Sekarang kamu jadi raja, kamu tidak jaga itu. Kamu sudah kasih sama itu Terengganu apa ni, keluarga Temenggung dengan bandara pemerintah. Dan itu adalah kaum British sekarang. Kesudahnya, jadi raja ke Riau Lingga lah. Itu dah. Lepas tu dia kata, mana-mana pihak tanah Melayu di sebelah kanan kapal Ajiman, sebelah kanan tu, Kompeni Inggeris, pergi ke China, iaitu bahagian government Belanda, dan mana-mana sebelah kiri, hak government Inggeris. Belah kanan kata hak government Belanda, belah kiri government Inggeris, dia kata. Government dia tu. Okey. Jadi, adapun Johor Pahang lepaslah daripada apa ni bahagian Sultan Abdul Rahman. Memanglah lepas kau nak claim apa, kau dah bagi ke orang. Waalaikumsalam Nur Masri. Tak boleh nak claim lagi dah. Siapa pandai-pandai kata kau nak bagi absolute power dekat orang. Kau kata okey, Singapura Johor Temenggung jaga, Pahang bendahara jaga. Dah kau dah bagi, kau dah minta balik. Sorry lah, orang takkan bagi punya. Kau duduk lah kat pulau kecil tu, kat Riau tu, Lingga tu. Ya ini kita orang punya. Kalau Pak Long boleh macam tu juga. Sorry. Kau dah bagi, tak boleh minta balik tu. Buruk siku. Kalau nak perang. Macam tu lah kira. Jadi, pada 8 Disember 1825, Temenggung Seri Maharaja Abdul Rahman, Temenggung Johor situ, yang menguasai masa itulah, masa zaman apa ni, menguasai Singapura dan apa ni negeri sekarang pergi Johor ni kan. Okey. Iaitu Temenggung Johor telah mangkat di istananya di Teluk Belanga di Singapura. Temenggung Abdul Rahman telah mangkat ya. Sungguh pun ada putera sulung dia bernama Daing Abdullah. Tetapi oleh sebab fikirannya tidak siuman, putera itu bernama putera almarhum tu yang bernama Daing tu ataupun Tun Ibrahim. Telah disebut namanya juga Daing Ronggek. Daing kecil ataupun Tengkuci telah menggantikan almarhum ayahnya menjadi Temenggung Seri Maharaja Johor. Kan dia bagi gelaran, Sultan bagi gelaran. Dia kata Singapura dan Johor di bawah pentadbiran Temenggung, dan Temenggung sekarang bagi gelaran Seri Maharaja. Kau ingat apa Seri Maharaja tu gelaran apa tu? Gelaran bendahara tu. Zaman Sultanan Melaka dulu. Lepas tu dia kabarnya yang dekat sana pula Pahang ni panggil Seri Wak Raja. Tu pun gelaran bendahara. Apa ni ada keturunan raja. Jadi yang Daing Ibrahim pun naik lah menggantikan ayahanda dia. Bersemayam di Teluk Belanga juga. Okey, dan menerima wang pencen daripada Kompeni Inggeris sebanyak RM250 setiap bulan. Okey. Kemudian mulai 1840 dia naikkan gaji dapat RM350 setiap bulan. Itu mahal loh masa tu. RM350 setiap bulan ni mahal. Itu guys duit. Kemudian lain banyak. Ada abang dia Daing Abdullah. Tapi sebab tengok banyak kes kalau kita baca kan. Di Riau pun, di Lingga, Siak kan ada yang separuh tu dia punya tak siuman. Mungkin tak siuman tu bukan, tak tahulah, bukan gila kot, mungkin tak layak lah kot. Ya, masih misal kata fikiran tu tak dewasa lagi kot. Macam tu lah agaknya. Wallahualam lah, kita bersangka baik lah ya. Mengikut perjanjian yang dibuat oleh Kompeni Inggeris dengan almarhum ayahandanya, tidaklah Kompeni Inggeris mesti membayar wang pencen itu pada Temenggung Ibrahim. Betul. Sebab apa? Dia demand juga, dia minta lah, kau bagi ke bapak aku banyak, kenapa kau bagi aku sikit? Kan? Itu perjanjian aku dengan bapak kau. Aku tak kata yang siapa yang mengganti bapak kau nanti akan menerima gaji yang sama. Nampak? British. Kan? Dia main-main lagi.
Oh, sah gampang British ni. Okey. Dia kata jadi tak bolehlah minta gaji sama seperti almarhum Temugun Abdul Rahman dapat. Tetapi oleh sebab kepada Inggeris menimbangkan bahawa almarhum ayahandanya belum pun lama menerima pembayaran setiap bulan, kan, tak lama lepas tu kan dia meninggal kan, daripada Kompeni Inggeris, patutlah Temenggung yang baru ini diberi pencen setiap bulan seperti yang disebutkan itu. Okeylah, bagi pencen lah, adalah. Oleh sebab Sultan Husain menganggap Pulau Karimun yang tidak berapa jauh daripada Singapura itu sebagai daerah takluk Johor, dia mengantarkan seorang peranakan Arab lah, Said Akil nama dia, menjadi wakil baginda tinggal di pulau itu dan berusaha untuk memulakan bijih di situ. Sultan Husain telah membenarkan seorang Inggeris bernama C.O.X. Cox memulakan bijih di Pulau Karimun. Jadi Sultan Husain ni dia masih pasan gitu, dia ni gajo Johor, Singapura kan. Padahal tak ada dah resident British yang berkuasa. Okeylah, dia hantar pergi ambil Said Akil jadi Lombong je timah ke Pulau Karimun tu. Okey. Sekarang ni sampai tahun 1826. Okey. Pada 14 Ogos 1826, John Crawford telah berhenti, okey, daripada jawatannya Singapura tu sebagai residen Singapura. Dia dah berhenti ya. Okey, tempat tu digantikan oleh siapa? Orang Inggeris juga, nama dia Prince. Prince, nama P-R-I-N-C-E, Prince. Okey, Prince apa tak tahulah. Prince telah menjadi residen di Singapura. Mana dia residen yang berapa? Yang ketiga kan. Dah tahun 1826 tu juga Singapura dan Melaka telah disatukan. Okey, dengan Pulau Pinang. 1826 Singapura, Melaka dan Pulau Pinang telah disatukan. Jadi apa? Jadi satu jajahan syarikat Kompeni Inggeris yang diberi nama Strait Settlement, Negeri Selat. Di bawah takbir Governor General di Pulau Pinang. Nampak tak macam mana British buat tanah-tanah kat Melayu ni tanah mak bapak dia je. Habis nak macam mana? Tak ada siapa nak melawan kan? Ikut je. Masa ikut. Kalau tidak turun. Sekarang British makin berkuasa macam ni. Okey, jadi mana kita nampak 1826 kan? Okey. Melaka, Singapura dan Pulau Pinang dah disatukan. Di bawah jajahan syarikat Kompeni Inggeris. Dan tiga negeri ini dikenali sebagai nama Strait Settlement. Kan? Pulau Pinang dia kau banyak Presiden Select muka. Dia nak claim. Kau nampak tak macam British dia ingat kita ni bangang dia claim. Satu, lepas tu apa lagi? Melaka tak boleh kata dia buka Arab. Itu memang kerajaan Melaka dah lama dulu kan. Singapura, Raffles buka dia kau banyak. Okey. Sekarang sampai tahun 1827, ya. Apa yang terjadi? Okey. Sultan Husain di Singapura telah mendengar berita mengatakan Sultan Abdul Rahman iaitu Sultan Riau Lingga, adik dia kan, telah menyerahkan Pulau Karimun kepada Belanda. Alamak, dia kata. Memanglah. Dia itu nampak kan Sultan Husain ni dia tak tahu apa yang berlaku tau. British dengan Belanda tahun 1824 lagi dah bagi-bagikan. Pulau Karimun sebenarnya dah kat Belanda. Tapi dia perasan sebab dia Raja Johor, Sultan Johor, dia suruh juga Said Akil pergi situ ambil nombor ramai. Mana sepanjang fasa British ini, British yang bayar Sultan. Iyo. Dia bagi gaji. Dia bagi gaji untuk duduk ontok-ontok. Nak malu macam mana Firdaus? Tak boleh kata apa. Kan? Bentuk dah berlaku. Macam ni kan. Perjanjian Belanda dengan Inggeris dah bagi kan tu. Dapat tu Nusantara ni kan. Kalau daripada naik kapal daripada Selat Melaka tu kan, kalau daripada Inggeris kan, bola kanan tu Belanda, bola kiri orang putih rupanya. Dah dibagi kan dah. Jadi bayangkan Sultan Husain dia punya ignorance. Dia tak tahu Pulau Karimun tu sekarang dah kuasa Belanda. Jadi dalam bulan Julai 87, Sultan Husain di Singapura telah mendengar berita mengatakan Sultan Abdul Rahman, Sultan Lingga Riau, adik dia tu, telah menyerahkan Pulau Karimun kepada Belanda. Dah lama dah. Bukan serahkan, Belanda ambil je. Tak ada mesra-serah. Belanda dengan British berunding kat London, kan? Okey. Belanda kau nak yang mana?
Belanda ni takut dengan British. Okeylah, kau pilih dulu, aku ikut jalan mana. Jangan macam tu. Pilihlah mana kau nak. Dia buka peta Nusantara ni. Nampak satu kan, Sumatera, Jawa, Maluku, Borneo kan, tanah Melayu semua kan. Nampak. Pilihlah kan. Tapi Belanda tahu dia at the losing end lah, receiving end. Okeylah, aku ikut kau macam mana. Okey, tak apa. Aku ambil sebenarnya tanah Melayu daripada Singapura sampai ke sempadan Siam sana kan. Aku ambil yang tu je. Lepas tu dekat Pulau Borneo tu aku ambil sikit itu kawasan Brunei tu, dekat itulah Sabah tu, okey, dan Sarawak. Lain aku ambil. So nak mana? Belanda kata agaknya dalam hati Belanda lah kan. Bodoh juga British ni Dia ambil yang kecil, aku ambil yang dia bagi aku yang besar. Tapi siapa yang bodoh sebenarnya? Kan? Okey. Belanda tak cerita dah, okey, terima. Tak ada bertekak-tekak lah, terima. That's the best solution. Jadi masa 1824 tu paling yakin Sultan Sultan Husin dia tak aware tau. Okey? Tak aware yang benda ni dah ada tau. Sebab dia masih fikir lagi Pulau Karimun tu dia punya. Dia terpanjat, dia kata, apa pasal kau ada adik dia? Kenapa kau bagi Pulau Karimun tu kat Belanda? Agaknya dia kata apa? Bang, aku tak bagi bang, Belanda ambil bang. Macam tu lah katanya. Kan? Jadi kan, bila dapat tahu tu kan, jadi Sultan Husain terpanjat lah. Bila dengar tu, Sultan Husain pun mengeluarkan lah orang-orang dia. Mana tak aware pun, tak diberitahu oleh British. Dia senyap je. Kalau British tahu, susah juga nanti. Semua kata, kenapa kau pandai bagi ni kan? Maulah masa tu pemberontakan dah berlaku kan. Orang Johor bangkit berontak, orang Pahang bangkit berontak, Selangor bangkit berontak. Apa hal kau pandai-pandai pula ni nak bagi-bagi ni? Ni bukan negeri mak bapak kau dah, namanya kan? Cuba bayangkan kalau British isytiharkan. Tak tahu lah Palung, Raja Nocik kan petani jatuh, Allah Alam, Palung tak tahu. Mana tahu pun cakap tak tahu lah kan. Itu Manjanggut. Cuba kan, British bagi tahu awal, kami dah buat meeting sini, okey, tanah Melayu ni kami yang kontrol, Sabah belah sana tu, Sumatera, Jawa sana tu Belanda kontrol. Kau rasa mesti raja-raja pun marah kan? Bila raja-raja marah, rakyat pribumi macam kita ni akan bangkit mempertahankan kedaulatan raja kita, betul tak? Tak ada atuk nenek kita dulu kan yang macam Maharaja Lelo tu ke Tok Janggut tu ke Mat Kilau tu kan, semua tu kan. Dia orang tu yang bangkit. Raja ikut dia. Sebab kita tak mau raja kita institusi raja kita diganggu gugat atau kena British. Tengok macam Malaysia Union, macam kata ya. Palung nak tanya korang. Kalau salah, betul ke Palung? Semasa Malaysia Union ini buat 96, raja-raja dah sign tu. Tapi siapa yang bangkit bangun melawan, menentang? Siapa? Kita rakyat biasa, rakyat marahan, atuk nenek kita ni bangkit menentang. Nampak tak betapa sayangnya rakyat orang Melayu pada raja-raja dia? Raja-raja kena faham, bukan UMNO tak. Tok Janggut bukan UMNO seorang ada. UMNO dia claim dia semua dia buat, tak. Banyak lagi parti-parti Melayu yang dicap oleh British sebagai balon kiri tu pun bangkit menentang. Sama-sama lah dengan UMNO semua bangkit menentang. Bayangkan. Kita yang menjaganya. Sebab apa? Kita berpegang pada perjanjian yang dibuat oleh Demang Labadaun dengan Sri Tribuana di Bukit Seguntang. Yang kita rakyat biasa tak akan mendahaka pada raja. Dia akan menjaga raja. 13 Ogos 1827, Residen Belanda yang bernama CPJ Elaut telah memberitahu kepada Residen Inggeris di Singapura, kerajaan Belanda tidaklah akan mengibarkan benderanya di Pulau Karimun, melainkan Sultan Abdul Rahman. Sultan Lingga itulah yang akan menguatkan lagi haknya ke atas pulau itu sebagai daerah jajahan takluknya di Riau. Dan telah memberitahu pula kepada Sultan Husin, iaitu Baginda Sultan Abdul Rahman, akan mengibarkan bendera kerajaan Riau Lingga di Pulau Karimun. Belanda pandai play safe.
Dia tak nak. Nanti bergaduh dia. Belanda masa tu kan dia nak mengelakkan bergaduh dengan Inggeris. Dia tahu kalau dia bergaduh dengan Inggeris, dia akan kalah. Dia nak elakkan. Jadi apa? Maksud yang tuan itu nyatalah hendak menyatakan kepada Sultan Husin bahawa Pulau Karimun itu bukannya jajahan takluk Johor lah. Okey. Itu adalah takluk ataupun daerah takluk Sultan Husin, bukan. Sultan Husin tak ada hak dekat Pulau Karimun tu. Itu yang Belanda buat. Belanda kata dia tak akan mengibarkan bendera ke Pulau Karimun. Tapi yang berhak mengibarkan bendera itu adalah Sultan Abdul Rahman. Sultan Lingga Riau. Riau Lingga. Kebanyak. Dia sebab apa? Dia Belanda nampak tu. Kalau dia kata dia letak bendera Belanda kat situ, Belanda takut British akan sokong Sultan Husin. Sebab apa? Sultan Husin kan dah hantar orang Said Akil tu pergi melombong biji timah ke situ kan, ke Pulau Karimun kan. Nanti kan dan orang British mana pergi sama. Dia telah menangkan seorang Inggeris bernama Cox untuk mengeluarkan biji timah ke Pulau Karimun tu. Jadi kan, kalau misalnya Belanda letak park tu, bendera dekat Pulau Karimun tu, interest Inggeris ada kat situ. Sebabnya orang Inggeris nama C.O.X. Cox ni kan telah pergi situ melombong ameh bersama dengan Said Akil. Nampak? Jadi Belanda nak lepaskan diri. Dia cakap okey, Pulau Karimun tu tanah jajahan Sultan Abdul Rahman, Sultan Riau Lingga. Sama nak pula. Okey? Dia kata macam tu. Jadi mana sekarang ni dah tak boleh buat apa-apa lah. Okey. Dalam Tufan Hafiz pun ada menceritakan tu. Dia kata Tufan Hafiz kata, dan beberapa yang di Pertuan Muda memberi surat menyatakan hal ehwal perbatasan, kata, maka tiada yang di Pertuan Muda Selat mengikut. Ya. Dia kata yang di Pertuan Tufan Hafiz mengatakan lagi, adapun yang di Pertuan Muda Raja Jaafar, sepeninggalan saudaranya Raja Ahmad itu telah pergi ke Mekah. Okey. Maka ia bermesyuarat dengan Residen Riau, iaitu Tuan Elaud, serta paduka kekana Engku Said Muhammad Zain Al-Qudsi pada pekerjaan yang di Pertuan Selat melalui perbatasan yang diperbataskan oleh Inggeris dan Belanda, ya, dan Holanda, dipanggil Holanda lah, ya. Maka yang di Pertuan Selat tiada juga menghiraukan perbatasan itu. Yang di Pertuan Selat ni adalah Sultan Husin. Dia panggil yang di Pertuan Selat, ya, Sultan Husin. Dia katalah dalam Tuan Hafiz, dia kata Sultan Husin tidak menghiraukan perjanjian Belanda dengan apa tu, Belanda dengan Inggeris tu. Dia pergi juga, dia suruh juga Said Akil melombong. Orang Inggeris pun dah ikut melombong sama. Dalam Tuan Hafiz dia beritahu tu. Dia kata dalam Tuan Hafiz dia kata, maka yang di Pertuan Selat tiada juga menghiraukan perbatasan itu. Disuruhnya lah orang-orangnya, iaitu Said Akil, membuka timah di Pulau Karimun. Okey. Pergi ramai lah dia bawa lah bawa Datuk Syahbandar, Raja Ismail, saudara isteri yang Tuan Muda, dan orang baik-baik lah, orang besar seperti Encik Ibrahim, Encik Samsudin, Encik Ahmad ni, encik-encik ni semua bergelaran lah, orang bangsawan ni, ya, dan lainnya. Maka apabila sampai ke Pulau Karimun tu, Engku Said mendirikanlah sebuah bendera hitam bertengkuk putih. Bertengkuk putih. Itu bendera Kerajaan Riau, Johor Riau lah sebenarnya, ya. Itu pun sudah tebuk-tebuk, dia kan. Engku Said memberi surat kepada Tuan Muda yang di Pertuan Selat. Dan Pertuan Selat ni merujuk kepada Sultan Husin, okey, serta memberi nasihat kepada wakil yang Tuan Muda Selat itu, iaitu Said Akil, balik. Ini tempat kami, dia kata kan. Maka apabila selesai, Engku Said pun baliklah ke Riau. Adalah yang ditinggalkan menunggu bendera itu adalah satu orang Bugis bernama Wak Puasa. Wak Puasa. Ini macam nama Raja Puasa je kan, dalam kes Raja Mahdi berperang dengan apa ni kan. Tu Bugis juga. Tak, Raja Puasa tak, Raja Puasa Mendeleng, ya. Serta 13 orangnya. Di antara orang Bugis mengawal tempat tu. Okey. Banyak benda akan naik ke permukaan. Ya, banyak bang, betul bang. Maka adalah sepeninggalan Engku Said itu balik ke Riau,
Buat puasa pun dihalau oleh Syed Akil dan bendera itu ditebangnya. Engku Syed balik aja ke Riau kan. Syed Akil pun tebang sebab dia yakin tempat ni adalah tempat dia. Maka buat puasa pun baliklah ke Riau. Maka dipermaklumkanlah kepada Yang Tuan Muda Riau. Dia cakap, tuanku, dia kata, Syed Akil dan orang dia telah menyerang kami. Okey, dia terajat turunkan bendera, dia tebang bendera tu. Jadi maka marahlah apa ni Yang Tuan Muda Riau. Wah, dia kata, bukan main. Kau dah tak tahu ke itu Pulau Karimun tu kawasan kita, kau pandai pula tu nak apa ni. Aku dah cakap elok suruh balik, kau tak nak balik, lepas tu kau tebang aku punya bendera. Ini berlaku lah perkelahian adik-beradik kan. Siapa kata adik-beradik tak gaduh? Adik-beradik gaduh juga. Pasal apa? Pasal kuasa. Macam Kedah tu kan, Tunku Muhammad Jiwa dengan apa ni Sultan Matayuddin. Kan adik-beradik tu gaduh. Kira-kira bulan September ataupun bulan Oktober 1827 tu kan, satu angkatan perang Riau telah angkatan perang Riau. Mana ni bila kita sebut angkatan perang Riau tu adalah angkatan Sultan Sulaiman dengan Raja Japar. Yang mengandungi beberapa buah perahu dan dibantu oleh sebuah kapal sekuna Belanda telah bertolak dari Riau menuju ke Pulau Karimun. Nak mengambil pulau itu. British tak boleh buat apa. Sebab British dah terikat dalam perjanjian. Jadi sebenarnya, kalau ikut perjanjian Belanda dengan British, dia ada hak lah. Hak dia buat sendiri kat London tu. Bukan hak yang dipersetujui oleh Raja-Raja lah. Yang Tuan Muda Raja Japar dan Presiden Elliot turut sama pergi dengan angkatan tu. Besar tu angkatan tu. Angkatan Riau tu telah berperang dengan orang Sultan Husin, yang ketua oleh Syed Akil. Kisah perang Karimun tu ada disebut dalam hikayat Tufan An-Nafis. Ya, ada perang Karimun tu. Skuna betul ke? Ya, kapal skuna. Tapi sini dia panggil skuna. Kapal skuna. Kapal skuna tu macam mana Pak Long tak tahu. Mungkin Kadi Jabut boleh beritahu kapal skuna tu apa benda dia. Dalam Tufan An-Nafis pun dia ceritakan kisah ni. Dia kata apabila sudah musta'id, berangkatlah Yang Tuan Muda dengan kelengkapan perang. Maka adalah Syed Akil sudahlah siap membuat kubu dan mengatur penjajatnya. Adalah berserta dengan dia, Raja Endut, Tengku Yahya. Apabila Yang Tuan Muda sampai ke Pulau Karimun, lalu berperanglah. Berperanglah dia. Terima kasih kawan, tap like. Alhamdulillah. Kalau 51 mata mandang ni tap like, bersonok Pak Long. Maka dibantulah oleh Tuan Residen Riau, iaitu dengan sebuah kapal sekuna perang. Sebenarnya perjanjian Anglo-Dutch 84 tu kita sebagai tumbal bagi pihak Belanda dan British. Itu perjanjian Anglo-Dutch tu kita tak involve langsung. Dia orang plan ni pandang-pandang Pak Long salah ya. Dia orang plan macam ni. Okey, sekarang ni kita dia panggil mesyuarat. Engkau nak area mana, aku nak area mana. Tu je. Jadi supaya tak berebut kawasan. Jadi sekarang ni Nusantara dia kata. Besar ni. Engkau nak mana? British tanya engkau nak mana? Pilih dulu. Okey. Dia suruh pilih dulu. Jadi dah mula-mula tu dah setujulah. Okey. Kawasan daripada sempadan Siam ni sampai ke Singapura, itu area aku. Jadi pada orang kita tumbal tiada hak untuk dia panggil dalam macam tu. Memang kita tak ada. Dia orang tak fikir pun hak kita, Ultraman King masa tu. Masa tu British dengan Belanda dia tak fikir hak kita. Dia pandang rendah dengan bangsa kita. Dia tahu bangsa ni boleh dijajah. Dia nak penjajah, nak jadi penjajah. Tu mana penjajah tu Pempak, penyamun. Okey, dia nak samun segala kekayaan tempat kita ni. Apa perlu nak panggil kita? Dia tak perlu. Dia memang pandang rendah dengan orang Melayu. Dan juga orang Nusantara ni. Jadi mereka tak panggil lah. Kapal layar. Dia tak panggil langsung. Tak ada raja-raja kita nak apa dah. Benda ni melibatkan juga terusan Suez. Bukanlah penjajah kecil. Memang. Dia sebab apa? Masa tu macam mana cakap itu kan. Penjajah yang tengah berkuasa masa tu kan, yang kuat masa tu adalah nombor 1 British. Nombor 2 Belanda. Lepas tu Perancis, Itali, Spanyol.
Portugis dah habis lah. Sikit je Portugis adalah kat Macau satu Portugis jaga, lain tak ada lah. Jadi sekarang ni nak mengadakan peperangan antara dia orang, antara Belanda dengan Inggeris, dia buat perjanjian. Okey, perjanjian ni mana tempat yang mana area kau, ni area aku. Kalau kawasan ni kau nak jajah, kau nak buat apa tu, aku tak nak campur. Ni kawasan ni kawasan aku. Jadi kau tak boleh masuk kawasan aku tak boleh masuk kawasan kau. Tun nak pergi jumpa pun Kun pun tak reti je. Portugis Timor Leste ada Surinam Belanda. Tapi yang kaya, yang dia buat duit tu dekat Macau lah, Portugis. Timor Leste belakang sikit, British sikit je. British tak, Portugis, sorry, Portugis ada kat Timor Leste betul, lepas tu dekat Macau. Jadi berperang lah, ya. Berperang lah dua beradik ni, Angkatan Sultan Abdul Rahman dengan Angkatan Sultan Husin. Dia berperang dekat Pulau Karimun tu lama jugalah, ya, perang bertembak-tembakan meriam semua. Maka yang Tuan Muda pun mesyuaratlah dengan residen nak dipintas sebelah barat, kata dinaikkan dengan soldadu orang-orang Riau, dan puteranya bernama Raja Abdul Rahman disuruh pergi perang laut. Dia plan lah macam mana nak mengalahkan Syed Akil dengan angkatannya itu kat Pulau Karimun tu. Ini apa yang tulis dalam Tufan Hafiz. Maka apabila selesai mufakat itu, maka berangkatlah Yang Bertuan Muda serta residen Riau serta raja-raja sekalian dan orang besar memintas jalan darat di belakang kubunya. Maka hari pun hujan lebat ketika itu, kata. Okey. Maka Yang Bertuan Muda dan serta residen serta soldadunya pun tibalah ke tepi kubunya Syed Akil. Maka dia bedil kena oleh soldadu tu, kubu tu. Okey, lepas tu dia masuklah, lalu beramuklah ke dalam kubu tu. Maka orang-orang kubu itu pun banyaklah yang mati dan larilah bertaburan keluar daripada kubunya. Dan Encik Abdul Samad, anak Suliwatang Lingga pun lukalah. Ada orang besar lukalah. Okey, dilarikan orangnya. Maka alahlah kubu Syed Akil tu, dan dapatlah ditawan. Nampak, British tak campur. Kalau setahu saya mengadu pun British tak campur. Alasan senang je, itu bukan kawasan Singapura. Itu je. Lepas tu kan, ini sebelum bacakan sikit apa yang tulis dalam Tufan Hafiz, ya. Syahdan Patih Maduk Raja Bugis pun datanglah ke Karimun, akan membantu Yang Bertuan Muda, iaitu Raja Japar, keluarga dia juga tu, Bugis juga. Okey. Maka mintalah ia akan melanggar kubu yang satu lagi. Maka apabila hari sudah malam, maka larilah Syed Akil balik ke Singapura serta dengan segala perahu-perahunya. Dia pun larilah balik ke Singapura. Adapun Tengku Yahya sudah memang ada di Singapura. Katanya nak mengikhtiarkan bantuan seperti buat bedil dan benda lagi lah. Sebenarnya Tengku Yahya tak berani pergi perang. Dia kerentong lah, kata aku balik ni sebab aku nak cari ubat bantuan ni, peluru-peluru semua. Tapi itu dalih dia je. Syahdan, maka selesailah pekerjaan perang di Karimun. Okey. Yang Bertuan Muda pun berangkatlah balik ke Riau melalui Jalan Unggar Buru dan ditinggalkannya dahulu di Karimun. Dia tinggalkan Raja Abdul Rahman dekat Karimun tu. Okey. Kemudian Raja Rahman pun balik juga ke Riau. Tinggallah Raja Kasim menunggu di Pulau Karimun tu. Itu yang tertulis dalam Tufan Hafiz, ya. Okey. Pada masa berlakunya perang Karimun tu kan, Residen Ilaut telah menulis surat kepada Residen Inggeris. Ada tulis awal lah, ya. Dia kena beritahu lah. Okay. Dia mengatakan begitu macam ni. Dia telah termesti masuk campur dalam perkara itu. Dia telah termesti masuk campur, maksud dia, aku by hook or by crook, aku termasuk campur. Dalam hal ni. Sebab ni kawasan dia kan. Dan dia beritahu British juga, dia telah menghantar dua buah kapal Belanda membantu Yang Bertuan Muda Riau. Residen Inggeris Singapura telah menjawab surat Residen Belanda itu, mengatakan Sultan Husin merdeka, boleh buat apa yang dia suka. Sultan Husin nak buat apa, buat tak sah, tak kacau dah. Dan pemerintah Inggeris tak ada sangkut paut pun dalam tindakan yang dibuat Sultan Husin. Sebab itu benda tu luar kawasan Singapura. Jadi
bila Allowed tulis surat pada Prince, dia kata dia terpaksa, Belanda terpaksa untuk campur tangan dah, melibatkan diri dalam peperangan ini. Sebab kau tahu kan, ini kawasan kita punya perjanjian tu kan, ini kawasan Belanda kan, jadi aku terpaksa pergi. Okey lah. Jadi Prince kata apa? Dia kata macam ni lah, Sultan Hussein dia mereka dia nak buat apa saja dia suka, serah pada dia. Tapi dalam kes Pulau Karimun ni, British tak akan masuk campur. Sebab itu dalam janjian kita. Macam itulah beritahu kan. Jadi pada bulan November 1827, Residen Belanda dari Riau bersama dengan 2 orang pegawai Belanda membawa satu pasukan askar Belanda bersama 50 orang telah sampai ke Pulau Karimun dan mengambil alih pulau tu. Tengok apa Sultan Hussein nak buat. Dengan du tak dekat apa ni? Dekat Prince. Dengan du lah. Tapi Prince kata kita tak tahu apa. Dia kata sebab itu bukan Pulau Karimun tu bukan kawasan pemerintah Singapura. Sultan Hussein nak kata apa? Pada tahun 1830 Temenggung Mua yang bernama Encik Konik. Kan ada kan Encik Konik. K-O-N-I-K, Konik. Encik Konik bukan Encik Konek tau, Encik Konik telah meninggal dunia. Anaknya yang bernama Encik Said telah pergi ke Singapura menghadap Sultan Hussein, memberitahu fasa kematian ayah dia. Lalu baginda mengangkat Encik Said menjadi Temenggung Mua, bergelar Datuk Said. Sebab Mua pun ada Temenggung juga. Cik. Yalah. Kat mana lagi nak pergi kan? Temenggung Mua tu. Encik Said ni takkan nak pergi ke Sultan Abdul Rahman. Sebab dia dah tahu dah ni kawasan ni dia dah serahkan kepada Temenggung ni keluarga Temenggung punya. Dan Sultan Hussein yang angkat jadi sultan kan. Dia nak mendapatkan watikah kan untuk memerintah, untuk jadi Temenggung di Mua tu. Dia jumpalah Sultan Hussein. Okey. Sejak Sultan Hussein menjadi sultan, Temenggung Mua itu telah setiap tahun menghantar wang cukai yang diambilnya sebanyak RM1 daripada setiap rumah dan daripada penduduk di Padang. Padang tu nama Mua tu, Padang. Serta berserta dengan 200 kampik beras. Maknanya setiap rumah yang diambil cukai tu, okey, setahun kan, dia akan hantar kat Sultan Hussein berserta dengan 200 kampik emas. Pandai British dalam kawasan Belanda, Sultan Hussein mereka dalam kawasan British, Sultan Hussein kena jajah. Yes. Kalau tak pandai dia tak ada penjajah bang. Betul tak menyebut? Kalau tak pandai tak ada penjajah. Temenggung Mua telah memberi kuasa kepada Sultan Hussein memungut cukai dan barang masuk ke Mua. Dia bagilah. Yalah, dia bagi siapa tak nak kecoh hati kan, nanti kan nak bergaduh lah, berperang pula dengan Sultan pula kan. Sultan tu dah lantikan British. Benda Temenggung Mua fikir Sultan Hussein tu lantikan Raffles, British lah nanti. Jadi dia kena baik dengan Sultan Hussein. Jadi Sultan Hussein ni perasan lah dia pun masih ada kuasa kat Johor tu. Orang tak ada. Jadi Temenggung Mua telah diberi kuasa oleh Sultan Hussein. Sultan Hussein kata, okey Temenggung Mua, aku beri kau kuasa untuk memungut cukai. Barang-barang yang masuk ke Mua, iaitu RM20 setiap sekati candu. Sekati candu dan cukai RM20. Lagi apa lagi? RM2 pada setiap sekoyan beras. RM1 pada setiap sekoyan garam. Dan cukai setengah daripada barang-barang yang dibawa keluar dari Mua, iaitu RM1 pada setiap satu bahara kayu arang dan RM1.50 sebahara timah. Dia maknanya Temenggung Mua ni ada kuasa untuk cukai lah, yang telah ditentukan oleh Sultan Hussein. Masa tu British tak pandang lagi masa tu. Boleh nampak benda tu berlaku, tapi dia kata tak apa, biar dululah. Kasih can lah dia. Kita biarkan dulu. Kalau British masuk campur boleh, tapi dia kata kita belum masuk lagi kat Johor, kita cuma berkuasa di Singapura je. Jadi dekat Johor ni itu pandai-pandai lah Temenggung dengan keluarga Sultan nak merintah. Kita tak tahu lagi dalam ni macam mana pula keluarga Temenggung punya kuasa pula kan. Kat mana kawasan yang berkuasa.
Setelah Encik Konik meninggal 1830 dan digantikan oleh anaknya Encik Said, dia Temenggung Said yang masih muda, dia jadi Temenggung kat Muar tu. Okey, Darah Segamat telah menarik diri dan tak mahu lagi diperintah oleh Temenggung Muar. Segamat tadi. Tapi tak lama kemudian Temenggung Muar telah dapat menguasai Darah Segamat. Segamat tarik diri, dia tak nak buang Muar, dia serang. Balik semula Muar, Segamat masuk bandar Muar juga. Kita tengok lagi apa yang berlaku pada tahun 1831 dengan 1832. Okey. Sungguh pun Pulau Riau Linggar masih lagi ada sultannya di Linggar, iaitu Sultan Abdul Rahman dan yang tuan mudanya di Riau. Tetapi nyatalah kerajaan itu di bawah tunjuk Belanda. Memanglah. Raja-raja dengan raja yang tuan besar dia, yang tuan muda pun dah kena hidung dah dengan Belanda. Tak ada buat apa dah. Apa Belanda nak buat je suka hati Belanda lah. Pada tahun 1831, okey, yang tuan muda Raja Jaafar ibni almarhum Raja Haji. Ni anak Raja Haji, Raja Jaafar ni, Raja Haji. Okey, yang tuan muda Jaafar almarhum Teluk Ketapang tu kan, yang meninggal di Teluk Ketapang tu, telah mangkat di Linggar. Anak dia mangkat, Raja Jaafar ni. So apa masa tu, masa Raja Haji mati, anak dia naik, Raja Jaafar naik ya. Sekarang ni pada tahun 1831 Raja Jaafar telah meninggal, mangkat. Okey. Pada tahun 8-nya, tahun 1832, Sultan Abdul Rahman pula mangkat. Jadi Sultan Abdul Rahman mangkat di Linggar lah. Orang panggil dia marhum Bukit Cengkeh. Jadi siapa yang menggantikan ni? Mari kita tengok. Tengku Besar Muhammad diangkat menjadi Sultan bergelar Sultan Muhammad Shah. Ni anak Sultan Sultan Abdul Rahman lah. Baginda lah yang kedua bagi kerajaan Riau kita ingat kerajaan Riau Linggar, raja yang pertama adalah Sultan Abdul Rahman sebab dah pecah tu kan. Sekarang ni bila Sultan Abdul Rahman meninggal, anak dia naik, Tengku Besar Muhammad Shah naik, digelarkan sebagai Sultan Muhammad Shah dan sebagai Sultan kedua Linggar kerajaan Riau Linggar ya. Dan dia juga mengikut bapa dia bersemayam di Linggar. Pada tahun 1832, Gubernur Negeri-Negeri Selat mula ditempatkan di Singapura dan tak lagi Pulau Pinang. Dah pindah. Siapa dia nampak Singapura tu lagi maju kan, dan lagi strategik tempat dia. Pada tahun 1833, barulah Sultan Muhammad Shah mengangkat Raja Abdul Rahman ibni almarhum Tuan Muda Raja Jaafar ibni almarhum Raja Haji jadi yang Tuan Muda Riau yang ke-7. Okey. Jadi maknanya berapa tahun tu baru diangkat tu? Setahun dia merintah. Setahun dia jadi sultan, barulah dia lantik. Sebab kita kena ingat jawatan yang Tuan Muda Riau ni hendaklah mesti disandang oleh keturunan anak-anak Raja Bugis. Itu dalam perjanjian lah, tak payah nak ubah lah. Okey. Dia kata yang tuan muda ni adalah gelaran bagi keluarga aku, dia kata, sampai turun-temurun. Okey, 1834 ya, tengok apa lagi berlaku 1834 ya. Seorang Inggeris bernama PJ Bagby, nama PJ Bagby, B-E-G-B-I-E. Bagby ke Bagby? PJ Bagby telah menulis kisah negeri-negeri Selat, negeri Melayu dalam bukunya The Malayan Peninsula. Kalau belilah buku ni, kalau nak tengok apa punya English version. Palung tu tuan cakap pula, Palung English version paling malas nak baca. Malas. Frank Tottenham ada buat buku. Raffles ada buat buku, PJ Bagby ni pun ada buat buku. Tapi malas mana baca. Sebab Palung dah anti dengan orang putih ni kan. Tapi insyaAllah Palung akan belilah. Sungguhnya gitu untuk meluaskan lagi tu punya pengetahuan lah ya. Dan buku tu dicetak pada tahun 1834. Dalam buku tu ada menyebut pasal keramaian penduduk di negeri Johor masa tu. Iaitu di Johor, dipercayai Johor lama. Dia kata 1,000 orang, Pulau Tinggi 225 orang, di bawah pimpinan seorang batin. Batin pula ada. Dan Sungai Papan 775 orang, di bawah pimpinan seorang batin juga. Dan Segamat ada 400 orang, semua dipimpin oleh batin. Kita kena ingat
Batin ni yang sebut tu bukan batin orang asli tu dah. Batin ni masuk penghulu. Penghulu. Ya. Ataupun pembesar yang telah diberi mandat oleh kerajaan. Kalau orang laut lah. Kalau orang darat lah. Tapi batin ni bukan gelaran orang, apa ni. Batin tu lah panggilan penghulu. Pemerintah macam tu. Macam batin Skudai semua kan. Dia nama batin tu ya. Tapi orang kita sekarang ni banyak masalah erti kan. Dia ingat batin tu, batin orang asli. Itu yang apa ni, sejarah Negeri Sembilan tu bila apa ni orang Minang masuk nudih tu kan. Dia kebanyakan semua jakun ni orang terpokok tu banyak. Tu Palung Maleh nak bacakan sejarah Negeri Sembilan. Banyak benda tak benar yang tak betul disebut orang Minang tu. Tapi tak apalah. Ni cerita pasal Johor kan. Jadi apa ni maknanya tempat-tempat ni dia beritahu kan masa dia tu apa ni backbine ni kata memang dah ada orang dalam pemerintah dia. 1834 1835 pada tahun 1834 mengikut Hikayat Abdullah. Ni satu lagi ni Hikayat Abdullah ni. Palu pun tak berapa macam dia ni. Okey. Dia beritahu suasana di Istana Sultan Hussein Shah di Kampung Gelam Singapura telah menjadi kelang kabut disebabkan oleh baginda telah berlebih-lebihan menyayangi seorang peranakan keling India yang bernama Abdul Qadir bin Ahmad Shahib. Pula dah kelang kabut bising lah. Maknanya ada anak angkat dia lah ni kot. Peranakan keling mamak lah ya? Sehingga keadaan di istana baginda telah berlainan sama sekali daripada biasa. Jadi baginda telah menyerahkan segala urusan pentadbiran baginda kepada Abdul Qadir. Anak-anak dia telah buat kerja kot. Dia serap Abdul Qadir ni dah mamak sudah berkuasa. Ya. Dan baginda sendiri mengatakan Abdul Qadir itulah yang telah menolong perbelanjaan baginda dan menyelenggarakan istana dan anak isteri baginda. Hingga Abdul Qadir telah berlaku bebas dalam istana baginda dan telah dipandang sumbang oleh putera-putera dan raja-raja kaum keluarga apa lah, marah lah. Sebab Sultan Musin ni serahkan semua pentadbiran keuangan dia semua Abdul Qadir ni buat. Mamak pandai menego kan, mamak pandai jago. Jadi mamak ni accounting bagus kot. Tu dia bagi tu. Jadi anak-anak sultan semua keluarga sultan tak setuju. Jadi adalah komplot nak membunuh Abdul Qadir. Ni apa ditulis oleh Hikayat Abdullah lah ni ya. Setelah perkara itu heboh menjadi buah mulut dan kecaman orang-orang di Singapura, orang-orang dalam istana baginda telah cuba nak membunuh Abdul Qadir. Yang telah berlindung di bawah istana baginda itu. Dan Abdul Qadir telah dapat diselamatkan ya oleh Sultan Husin dari isteri baginda dengan jalan menyamarkan Abdul Qadir pakai pakaian perempuan. Pula dah. Kau bayangkan mamak pakai perempuan ada misai dan semua tu. Mau ke? Jadi ke? Agaknya dia cukur lah tu, cukur misai kan mamak kan ramai banyak bau kan, rambut misai tu kan. Jadi dia agak cukur lah tu. Dia nak bawa keluar, nak lari Abdul Qadir keluar istana kan. Jadi dia pakai perempuan. Dan Abdul Qadir telah berdapat melepaskan diri dari istana lalu berlayar ke Melaka. Tak lama lepas tu, dalam tahun 1834 juga, Sultan Husin membawa anak isteri baginda pindah mengikut Abdul Qadir ke Melaka. Tengok. Dahsyat Abdul Qadir ni. Dia punya influencer di atas Sultan Husin ni. Dia sanggup tinggalkan istana, dia nak ikut Abdul Qadir duduk ke Singapura, duduk ke Melaka. Power ni. Ini orang sudah kena menderam lah saya ingat. Setelah bersemayam di Melaka, Sultan Husin semakin bertambah-tambah sayang kepada Abdul Qadir. Sehingga wang gaji baginda dan semuanya telah diserahkan kepada pentadbiran Abdul Qadir. Aku rasa Sultan Husin ni kena menderam ni dengan Abdul Qadir ni. Sah kena menderam ni. Dalam pada itu keadaan keuangan baginda telah semakin payah sehingga kan baginda berhutang, bergadai sana sini. Yalah, kau jual tak nak kan? Nak ambil cukai je kan? Cubalah pergi tabak hutan tu kan? Dekat Johor tu, sebab apa ni? Tanam lah apa nak tanam apa ni? Maksud tu apa yang boleh tanam? Lada hitam kau apa kan? Kan dapat duit. Ni tak nak, kau jual tak nak. Yalah dah biasa senang kan? Nak ajuk. Oleh sebab terlampau marah melihatkan keadaan dalam istana baginda yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Abdul Qadir, pada satu malam seorang pemuda Melayu telah menikam Abdul Qadir dengan kerisnya. Hampir Abdul Qadir mati. Sebab
Pergi ke Melaka pun Abdul Kadir juga yang berkuasa. Ya, Abdul Kadir ni keturunan mamak. Kalau nak beritahu tu dah. Jadi ini Sultan sudah pernah itu menderam sama ni Abdul Kadir. Sudah apa ni, sudah kena menderam lah kalau salah. Sultan Husain sangat marah lah, sehingga baginda menghentikan semua orang Melayu yang bekerja dengan baginda. Yalah, orang Melayu bengang, yang kerja-kerja dengan Tunku dia bengang kan. Jadi Abdul Kadir nak kuasa. Biasalah mamak kan, kalau kau beri kuasa kan, dia memang ni lah, dia berkuasa betul lah kan. Sultan pula tak tahu buat jaga accounting, jaga duit tu semua kan. Semua disorah ke Abdul Kadir. Abdul Kadir sedap lah makan. Jadi apa ni, Sultan mungkin sudah berkahwin dengan anak Abdul Kadir. Mungkin juga Dr. Sam kan, ataupun sudah kena menderam sama Abdul Kadir. Okey. Jadi kan, orang Melayu yang kerja dalam istana tu marah. Jadi semua orang Melayu dalam istana Sultan Husain kan, semua kena berhentikan. Dia gantikan tu. Dah tu dia gantikan tu, semua dia berhentikan. Lepas tu dengan menggantikan dengan orang-orang Keling. Mana India lah. Sultan Husain. Macam mana kan? Dia percaya ke bangsa asing kepada bangsa kita. Itulah jadi ya. Setelah Abdul Kadir sembuh daripada lukanya kena tikam itu, Sultan Husain telah mengawinkan Abdul Kadir dengan puteri baginda Tengku Anda. Dia buat jadi menantu. Bukan Sultan kahwin dengan anak Abdul Kadir. Abdul Kadir kahwin dengan anak Sultan. Itu mamanya pandai lah. Jadi kau bayangkan, apabila dah kahwin dengan apa ni, anak Raja kan, kau rasa anak-anak dia, apa gelaran dia? Mesti ada gelaran kan. Dan peristiwa itu telah menghairankan orang Melayu di Melaka. Orang Melaka kata, uish, banyak anak-anak Raja Melayu, anak-anak Raja Melayu lagi. Sultan Husain ni pergi kahwin dengan anak dia, Tengku Anak dengan Kap Belayanga tu. Masuk heran lah. Biar betul Sultan Husain ni. Kan? Biar betul. Ini Sultan ada betul, tak ada betul. Jadi orang banyak lah heran tu. Okey. Dalam pada itu Abdul Kadir telah menggelarkan dirinya. Abdul Kadir telah menggelarkan dirinya Tengku Muda. Dia declare nama dia Tengku Muda sekarang. Kalau Pak Long pun juga. Saya sudah kahwin sama anak Sultan. Okey. Sekarang saya sudah jadi menantu Sultan. Jadi awak tak boleh panggil saya Abdul Kadir lagi tahu. Awak kena panggil saya Tengku. Saya punya bini Tengku. Macam tu. Jadi Tengku awak Tengku Muda lah. Saya muda lagi. Panggil saya Tengku Muda. Dia declare diri dia tu sebagai Tengku Muda. Cheat. Marah Kereta Amin. Dan memakai cap yang berpahat perkataan. Dia buat pada cap mohon tu. Perkataan mana? Al-Wathiq Billah Tengku Muda Abdul Kadir Ibni Sultan Husain Shah. Dia self-declared. Dia Tengku Muda Abdul Kadir Ibni Sultan Husain Shah. Kalau Belanda kan, kita korban jangan beri tanah lebih kan. Macam Belanda dapat tanah. Ni kalau kau lah Belayanga, kau jangan beri beban, nak beban habis dah semua pun sekarang ni tukar nama lah. Okey. Tengku Muda. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya pada 5 hari bulan September 1835, Sultan Husain ibni almarhum Sultan Mahmud pun mangkatlah di Melaka. Dia mangkatlah di Melaka. Dalam usianya lebih kurang 59 tahun umur dia. Baru lagi dah umur 59 tahun ya. Dalam istiadat permakaman jenazah almarhum Sultan baginda Sultan di Tengkera. Tengkera tu kayak apa ni? Yalah, senang-senang nak pakai benih kan. Macam mana kan? Dalam istiadat, kita kena ingat lah, bila raja mangkat, raja ditanam, pengganti akan dilantik kan. Okey. Dalam istiadat permakaman jenazah almarhum baginda itu di Tengkera, Melaka, di Melaka, Residen Melaka Samuel Garling dan lain-lain pegawai Inggeris turut juga sama. Ya, hadirlah. Okey, dan dia telah buat pembarisan lah, dia tembakkan meriam ni lah. Kata orang ni, Sultan lah kan. Sultan meninggal kan, buatlah pembarisan, agak aja bendera setengah tiang kan. Sultan lantikkan Raffles. Ingat tu ya, Raffles lagi power.
Raffles ni dia ada kuasa bendahara tu. Dia lantik Sultan Hussein jadi sultan tu. Kau bayangkan. Kau main Raffles tu. Kau ingat apa? Bersama kuasa Damang Lepas Daun tu. Mampu juga marah kat Pak Long. Okey, mengikut hikayat hikayat Abdul Munshi tak berapa lama selepas Sultan Hussein mangkat, okey, putera baginda di Pahang bernama Tengku Abdul Jalil dan Temenggung Daeng. Temenggung Daeng ni orang panggil Tengku Cik kan, Temenggung Daeng Ibrahim dari Singapura dan beberapa orang raja-raja Riau telah datang ke Melaka nak membawa jenazah almarhum ke Riau dan dikebumikan di sisi makam ayahanda dia Sultan Mahmud di Lingga. Tetapi tiada diluluskan oleh balu-balu puteri almarhum. Dia tak pernah kan. Tak boleh. Saya punya bapa mentua meninggal di Melaka, biar Melaka. Macam mana membawa pergi Riau sana, tak baik tau. Ini mayat kita kena segerakan, kena kebumikan. Kata siapa? Kata menantu dia lah kan. 2 tahun lepas itu kan, menantu dia, Tengku Muda Abdul Kadir pun meninggal. Jadi Abdul Kadir pun meninggal. Itu dia cerita dia ya. Lepas ni kita akan masuk ke era Tengku Ali dengan Temenggung Temenggung Ibrahim. Kawan-kawan, kita sambung lagi esok lah ya. Itulah kisah Kesultanan Johor ni. Banyak pengajaran yang kita dapat lah ya. Bila kita mengaji sejarah ni, banyak pengajaran yang kita dapat ya. Satu, kita nampak bagaimana nenek moyang kita dulu dipermainkan oleh British di Belanda. Okey. Bayangkan sampai diorang bawa foto Nusantara ni ke London sana, dibontang ke meja besar tu agak lah kan. Okey. Let us decide which area belong to British and which area belong to Hollander. Jadi Belanda ni memanglah British pandai kan. Dia suruhlah Belanda dulu. Belanda pun segan. Sebab Belanda takut dengan British. Belanda memang takut. Dia tak boleh. Kalau berperang Belanda dengan British, memang kalah Belanda. Belanda ni kalau British ni, dia punya musuh tu kan Perancis je. Negeri yang betul berani untuk melawan dia Perancis je. Okey kawan semua, kita jumpa lagi esok pukul 4 atau 4.30, pukul 4 lah kot ya. Kita jumpa lagi. Pak Long minta maaf kalau Pak Long silap cakap ke apa ke, ataupun Pak Long sampaikan ni korang tak faham, minta maaf. Ataupun apa yang Pak Long sampaikan ni tak sama dengan pemahaman korang atau maklumat korang, minta maaf. Jadi kalau ada tu korang tulis di bawah tu. Jadi boleh tukar-tukar maklumat ya.